Apa you akan buat kalau parents you tinggalkan you RM1 juta? You rasa hidup you akan jadi lain tak? Macam-macam benda you boleh buat dengan RM1 juta kan? You boleh berniaga, you boleh invest, you boleh beli rumah ataupun beli kedai dan sewakan. Best kan? So sekarang I tanya you pula, you nak tak tinggalkan RM1 juta untuk anak-anak you? You nak tak anak-anak you hidup selesa and tak sengsara? Of course lah you nak kan? So sekarang persoalan dia, macam mana you nak dapat RM1 juta? Nak dapat RM1 juta, you kena save RM3,000 tau sebulan untuk 30 tahun. You rasa sempat ke? You rasa boleh ke? Sebab tu wujudnya hibah takaful. You carum dalam RM200-300 sebulan, and kalau ataupun bila you meninggal, family you akan dapat duit, instant cash. Ini salah satu cara untuk you tunjuk dekat family you how much you love them, even though masa tu you dah tak ada. You pun tahu kan, anytime je Allah boleh tarik nyawa kita. Kita dah prepare ke? Family kita okey ke tak kalau kita meninggal? So buatlah hibah takaful, okay guys? If you want more info, just comment kat bawah ataupun DM me, okay? Assalamualaikum.